Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video podcast My Sihatke Challenge 2026 dengan tema Sejahtera Cyber. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang semakin hangat diperkatakan dalam masyarakat digital, iaitu bahana cyber vigilantisme. Bersama-sama kami hari ini ialah 3 orang panel jemputan, iaitu Encik Ryan, Prof. Halimatun dan Dr. Michael. Mereka akan berkongsi pandangan, pengalaman dan cadangan berkaitan dengan kesan bahana cyber vigilantisme terhadap individu dan masyarakat. Okey, perbincangan ini bertujuan memberi kesedaran agar kita semua menjadi warga cyber yang lebih beretika, berempati dan bertanggungjawab. Untuk memulakan perbincangan ini, saya nak tanya soalan kepada panel pertama, Encik Ryan. Apakah yang dimaksudkan dengan cyber vigilantisme dan mengapa fenomena ini semakin berleluasa dalam masyarakat hari ini? Terima kasih Tuan Moderator. Cyber vigilantisme bermaksud tindakan individu mengambil berundang sendiri tanpa melalui pihak berkuasa. Contohnya, menyebarkan identiti seseorang di media sosial tanpa bukti yang sah, memalukan orang, menarik komen-komen yang boleh mencetuskan pergaduhan dan viralkan kes tanpa bukti. 3 faktor utama yang menyebabkan perkara ini berleluasa, iaitu yang pertama, kekuatan media sosial. Kedua, emosi netizen itu sendiri. Dan yang ketiga, budaya mahu cepat mencari salah. Panjang lebar sungguh penerangan daripada panel pertama kita ini. Seterusnya, pada pandangan Prof. Halimatun, apakah faktor utama yang mendorong netizen bertindak sebagai hakim di media sosial walaupun belum tahu fakta penuh dalam sesuatu isu? Silakan. Di media sosial, satu klik boleh menyelamatkan atau menghancurkan hidup seseorang. Ramai netizen bertindak sebagai hakim kerana mereka terpengaruh dengan emosi dan naratif sebelah pihak. Jadi, bila netizen merasa ada kuasa sebab bila ramai sokongkan, mereka merasa ada power kuasa untuk hukum seseorang tanpa asal usul periksa. Saya sokong tu. Kita selalu lupa. Viralkan tu senang. Tapi nak tarik balik tu sangat mustahil. Fikir-fikirkanlah. Semakin panas nampaknya perbincangan kita. Kita pergi kepada kesan pula. Bagaimana doktor lihat cyber vigilantisme ini memberi impak kepada mangsa dari sudut emosi, mental dan keselamatan diri? Baiklah, kesan kepada mangsa ini sangat besar. Ianya boleh menyebabkan emosi terganggu, mental terjejas dan ada risiko keselamatan apabila identiti disebarkan. Ada mangsa yang takut keluar rumah sebab malu dan rasa dipersalahkan. Bila kat rumah, dia orang depres, bimbang dan rasa tak selamat. Untuk jangka masa panjang bagi yang bekerja pula hilang kerja. Reputasi rosak, malah ada yang trauma bertahun-tahun. Sedih sungguh. Kalau kita lihat lebih luas lagi, bagaimana bahana cyber vigilantisme boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan menggugat prinsip keadilan. Silakan Encik Ryan berikan pandangan anda. Baik, cyber vigilantisme ini merosakkan prinsip keadilan kerana media sosial bukan tempat kita tentukan siapa salah, siapa betul. Ia hanya mencetuskan kekeliruan, ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat. Jadi, sebelum kita jadi hakim, pastikan dulu kita buka punca kezaliman tu. Orang kata apa? Keyboard warrior. Betul tu. Keyboard warrior ni sangat bahaya. Okey, kita dah sampai pada soalan yang terakhir. Apakah langkah terbaik yang boleh diambil oleh warga cyber bagi menangani isu ini secara beretika dan selari dengan konsep sejahtera cyber? Silakan Prof berikan pandangan. Baiklah, kita lihat langkah-langkah yang terbaik ikut etika dan sejahtera cyber. Mula-mula sekali, semak dulu sebelum kongsi. Jaga privasi, jangan viralkan dan elakkan kecaman dan serahkan kepada pihak berkuasa. Kita mahu ruang digital yang sihat, bukan media menghukum. Baiklah, terima kasih kepada semua panel atas pandangan yang sangat bernas. Isu bahana cyber vigilantisme bukan perkara kecil. Ini bukan sekadar komen, bukan sekadar viral. Ianya melibatkan maruah, keselamatan dan masa depan seseorang. Sebagai warga digital, kita ada tanggungjawab. Gunakan jari untuk membina, bukan menghukum. Semak sebelum kongsi, fikir sebelum kecam. Dan serahkan keadilan kepada saluran yang betul. Terima kasih kerana mendengar podcast ini. Jaga diri, jaga akhlak, jaga ruang digital kita. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!